Tengok. Okey, hari ni hari pertama dia ke sekolah rendah. Dah masuk ke kelas sampai sekolah terus terdiam. Mesti fikir, ni bukan sekolah aku ni. Tak banyak cakap, kita pun hantar je sampai ke kelas. Yelah, sebab sebelum ni cikgu ada cakap kan, kalau untuk budak khas memang kena ambil betul-betul depan pintu kelas dia. Harap dia boleh biasakan diri dengan sekolah baru dia ni. Mak ni, bukakan dia kasut, letak sini aja. Buka kasut. Abang buka kasut. Buka kasut. Buka kasut bang. Buka kasut. Jangan nangis. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Nanti cikgu dia Mak Ryan. Nanti saya kenal lah. Ya, kenal ke? Macam kenal lah. Oh, kenal lah. Okey. Jangan. Salam. Dia daripada 5 tahun sampai sekarang nangis je. nanti jumpa kawan-kawan okey. Jangan risau. Apa nama dia tadi? Ryan. Mak Ryan. Dah masuk. Nanti nak kencing nak berak cakap. Dia dah tahu cakap dah. Okay. Bye, abang. Bye. Okey, cikgu. Terima kasih.